So dekat tangan aku ada power bank. Power bank ni dari Penang. So Penang ni basically antara brand power bank yang aku rasa memang dah lama dah dekat market kan. Sejak dari, kan sekarang kan memang banyak betul brand, tapi seingat aku lah kan, zaman dulu yang waktu power bank baru nak wujud kan, aku memang rata-rata aku tengok brand Penang ni. So yang ini one of the dah established punya brand lah. So, jom kita unboxing dulu. So, dekat tangan aku ada power bank. 20,000 mAh sebab memang cukup besar betul. And, let's say kalau korang nak beli, make sure korang beli dekat seller yang verified tau. Sebab, brand ni fake memang banyak betul. So, dekat tangan aku beli kat yang verified punya seller. So, kalau korang nak beli, tak perlu risau dah. Link, bukan link, macam beg oren ke beg kuning, semua dah ada kat bawah. And korang tekan je. Okay, the first thing, let's say kalau korang beli kan, korang akan dapat, aku nak tunjuk dulu before korang nak beli kan. Very simple, manual pun tak ada. Ada manual kecil je. And kita ada macam wire charging ni. Lepas tu kita ada some documentation. Aku tahu korang takkan baca pun. And ini dia, power bank Penang 20,000 mAh. 20,000. And besar ni, dia tak besar sangat tau. And surprisingly ringan. Cuma, yang uniknya power bank ni, dia ada pattern tau. Hujung dia macam melengkung sikit. Dia tak bentuk petak sangat. So, this is good. This is good. First impression aku. And kalau korang nak tahu, dia ada, dua output. Dia ada dua output. So, boleh output USB biasa. And boleh output USB Type-C dengan input USB Type-C. Meaning kalau korang nak recharge power bank ni, korang boleh pakai USB Type-C. So dia laju lah. Macam biasa, let's say kalau korang nak charge, korang boleh pakai USB biasa pun boleh. Cucuk dekat device korang yang USB Type-C. Lepas tu kalau let's say kalau korang nak charge multiple device pun boleh. So aku tak buat demo sebab obviously korang dah expect apa akan keluar. Dia punya tujuan benda ni simple, satu je, untuk charge. Yes, untuk charge. Yang membezakan adalah harga, kualiti dan brand. So, ini dia punya lampu dia. Dia total ada 4 lampu. So, sekarang ada 3 lampu. Meaning dia tak full. So, I believe 20,000 ni, dia punya capacity dia boleh charge beberapa device sekaligus. Let's say kalau korang ada phone yang 5,000 mAh, so korang pandai-pandai korang calculate berapa kali dia boleh fully charge. So, macam biasa, let's say kalau korang nak beli juga power bank, make sure beli dekat kedai yang verified. Make sure brand tu legit so that korang tak tertipu. So, aku dah beli. Now it's your turn.